Apa yang makan-makan tu? Ada. Alamak, lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khabar guys, selamat pagi-pagi. Selamat kembali ke channel Pancing Abang Misai. Kepada yang baru jumpa channel ni, ahlan wa sahlan, selamat datang. Jemputlah tekan butang subscribe. Okay, so sekarang ni jam dah menunjukkan 9, hampir almost 9.35 pagi. Dah matahari dah tegak dah pun, sebenarnya dah panas ni, tapi saya baru sampai. Hari ni kita punya misi adalah nak cari ikan baung. Ikan baung ni kita nak mencukupkan stok lah, mencukupkan stok untuk kita buat makan-makan bersama keluarga, ataupun kita akan buat kenduri nantilah dalam sebelum puasa nanti. So video ni direkodkan sebelum puasa, jadi kalau ada adegan minum dan sebagainya, saya minta maaf, okay? So ada banyak video yang akan keluar, tapi mungkin dia tak terus keluar. Dia bersusun ikut turutan, ikut saya punya masa. Mungkin akan disiarkan dalam bulan Ramadan nanti, mungkin sebagai untuk hiburan korang kan. Nak mancing tak boleh, tapi boleh tengok video lah kat TV nanti. Okay, saya nak siap-siap, kita cari ikan bawang ini. Okay gang, kita cari tempat redup sikit. Sini boleh lah. Okay, untuk aktiviti kali ni geng, saya bawa sebatang joran je dengan satu pancang pendek. Okay, kita pacak dulu. Tak boleh. Okey, joran hari ni saya menggunakan joran ataupun rod custom daripada kedai Engkuang. Rod ni 817 LB. Sesuai lah untuk game saya hari ni. Game saya bukanlah heavy sangat. 817 ni sesuai untuk setakat tarik ikan baung sekilo 2 tu okey dah kan, ataupun saiz bawah sekilo lah. Dia taklah keras sangat. Dia ada action lah, ada action kalau kita tarik. Walaupun 817 ni, tapi dia pada saya sedap lah. Dia ada lembut dekat depan dan keras kat belakang. Dan saya pairkan dengan mesin apa nama ni, saya dah lupa ni, Eliza, Caesar Eliza. Okay, dengan batu, saya pakai batu saiz 4 kalau saya tak silap, ataupun 5, 4 kot. Ok, sekarang ni mata kail saya tak pasang lagi, tak ikat lagi, tapi saya pakai lumana yang ada. Sebab saya plan nak pakai mata kecil. Sebab tempat ni ikannya tak adalah besar. Tengok mana mata yang ada, kita pakai
Okey, ni ada saiz berapa ni? Ni mungkin saiz macam saiz 15. Kita try, boleh lah ni. Kita pakai ni je lah, malas nak ikat. Dan umpan hari ni saya pakai umpan hati ayam umpan hati ayam pun saya baru keluarkan malam tadi. Keras lagi. Boleh lah, kita try je lah. Kalau ada rezeki ada lah. Dan tak lupa loceng. Loceng ni untuk kesedapan ni. Okay. Ada orang tak suka loceng. Tu dia punya pasal lah. Kalau tak suka. Saya suka. Loceng ni ada peminat dia. Alamak, lepas. Lepas pula, geng. Apa ni makan-makan tu? Ada. Apa ni? Macam makan burung. Dia strike tiba-tiba ni, kan. Bila tak ada arus macam ni ya. Alhamdulillah, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saiz. Bismillah. Alhamdulillah. Ada juga yang makan. Macam mana? Sebab tak ada arus ni, dia tak mengenjut sangat, geng. Alhamdulillah, saiz agak baik. Baling tepi-tepi je, dia ada. Saya tengah galik tengok tengok TikTok. Okay, geng, ada. Dia macam bila dia dah enjut tu, dia enjut, cumanya sebab tempat ni tak ada arus, jadi dia boleh berpusing-pusing. Jadi joran tu dia pergi sekejap, lepas tu kendu pusing. Bila tak ada arus, bukan tak ada arus, arus perlahan macam ni dia tak adalah menekan sangat. Dia menekan tapi lepas tu dia pusing sekejap je. Tempat pun kecil, kan. Tapi alhamdulillah ada saiz. Pakai mata kecil. Bismillah. Alhamdulillah, ni saiz-saiz sini ikan dia tak besar sangat. Tapi kata orang tu saiz setengah kilo lah ni. Kita buang dulu dekat patil dia. Bergigi-gigi patil dia. Bismillah. Sengat dia atau patil kena buang dulu. Kena okey lah, kena bibir manis dia ni. Kalau kena kat sini memang tak lepas lah. Alhamdulillah.
Okay geng, gambar pertama saya saiz tak sampai setengah kilo lah, tapi saiz baik lah. Saiz yang kata orang saiz idaman lah. Saiz ni masih dalam kategori saiz idaman. Okey, alhamdulillah. Ada makan ni. Macam tak boleh pakai pancang je macam ni. Oh, dia bawa sangkut dah. Wish pacu geng. Woi, hari ni ish, jackpot kena pacu. Wish. Jackpot hari ni kena pacu pula. Alhamdulillah geng. Weh, tak sangka geng dapat pacu. Jackpot. Alhamdulillah dapat pacu. Ada pacu sini rupanya. Alhamdulillah geng, pacu geng, tak sangka. Tapi tadi joran memang pegang dan sembat. Kena be careful, kena hati-hati. Boleh je nak pegang terus, tapi baik kita sekurang-kurangnya badan dah masuk dalam jut, baru kita buka mata. Sabar sayang. Oh, kena mata sikit. Okay geng, alhamdulillah rezeki pacu. Gigi dia. Macam gitu. Okay geng, alhamdulillah saya dah dapat 2 ekor ikan. Hari ni slow,
Tapi ada makan. Tapi tak tahu, dia makan macam pelik-pelik sikit lah kat sini kali ni. Dia makan ada yang jenis macam menyedut, lepas tu lepas, sedut, lepas, sedut, lepas. Lepas tu ada yang macam bukan ikan baung lah yang makan. Dan terbukti tadi dapat pacu seekor. Saya tak pernah dapat pacu kat kawasan ni. First time dapat kat sini. Alhamdulillah. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Kalau tak ada nanti kita pindah tempat lain pula Okey geng, hari ni masa saya terhad, saya kena balik awal. So saya akan pergi terus spot kedua. Spot kedua ni should be spot terakhir lah kot. Saya akan lama lah bersidai kat situ nanti. Okey, jom kita buka. Alhamdulillah geng. Okey, jom kita pindah tempat lain. Okey geng, saya nak pindah tempat lain. Oh, ada juga orang mancing. Okey geng, saya dah sampai dekat spot kedua. Spot kedua ni tempat yang biasa saya pergilah. Tak jauh. Bukan tak jauh lah, tak berapa jauh. Tadi saya dah sempat beli ni air nanas untuk menghilangkan dahaga. Memang ada jual tepi jalan. Jadi kita nak sambung dekat sini pula geng. Okey, jom. Nampak? Woi, berlidah besar. Kalau ada anak ikan jadi. Lanjut. Alah, gitu je. Baiklah, macam lentur ni. Tadi kena makan, tapi aku biarkan. Ada ke? Bismillah. Ke sampah ni. Ni pakai batu kecil. Dekat aja. Alah, lepas. Ada tadi. Okey geng, nampaknya sampai sinilah mancing kita. Mancing kita sampai kat sini. Dapat 2 ekor je. Ni, ikan pacu dengan ikan baung. Tanya bau. So saya tak boleh mancing lama. Sebab petani ada saya ada menempah servis aircon. Rumah saya ada banyak aircon. Nak kena servis sebab dah nak masuk bulan puasa kan. So kalau boleh nanti bulan puasa kita tak nak kelang kabut lah. Amal pun tak berapa banyak. Jadi bulan puasa ni lah masa untuk kita buat amal. Okey geng. Terima kasih sudi menonton video Pancing Pamisai. Terima kasih yang tonton sampai habis, yang dah subscribe, yang dah share video ni.
Jumpa lagi korang dalam next content, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.